Korang perasan tak? Setiap kali orang cerita pasal smartphone Oppo, mesti akan ada komen yang kata phone diorang ni overpriced. Yes, secara jujurnya, aku pun ada rasa macam tu. Bayangkan, Oppo Reno 16 ni cuma phone mid-range je. But then, harga dia sekarang dah cecah RM2,699. Memang mahal betul. Tapi, itulah, lepas hampir 1 minggu aku guna, finally aku faham kenapa orang still sanggup beli device dari Oppo walaupun harga dia agak premium. Jom aku cerita. Okay, kalau kita tengok spek atas kertas semata-mata, memang aku pun akan cakap phone ni mahal. Dah lah pakai Snapdragon 7 Gen 4. Namun walaupun begitu, keberadaan chipset ni, dia bukan satu beban tau. Dia just macam tak kena lah dengan harga jualan phone ni. And memang betul pun, kita spend dekat 2K lebih, but then bug frame rate tu, kita cuma boleh dapat setting super atau 90fps je. Tapi satu benda yang aku boleh puji adalah tahap konsisten FPS dia. Even 90fps, but still time kita tengah war atau berkumpul ramai, frame rate dia serius stabil gila. Cuma yang buat aku rasa ekstra puas bukan sebab chipset semata-mata. Skrin dia pun mainkan peranan besar. Dan model ni ada dengan AMOLED panel 6.32 inci. So best je kalau korang nak main game atau katakan korang nak layan movie. Lepas tu untuk bateri pula, so far terbaik. Aku rasa tahun 2026 memang tahun bateri besar kot. Macam Oppo Reno 16, sekarang dia lengkap dengan 6700 mAh silicon carbon. So tak ada masalah untuk korang guna all day. And kalau habis, adapter 80W yang Oppo bagi tu cukup membantu. Korang tak perlu risau, dia just perlukan masa bawah daripada 1 jam je untuk cas penuh. Tapi dalam banyak-banyak, dekat bahagian kamera lah yang buat aku faham kenapa ramai masih pilih Oppo. Kalau nak tahu, kesemua sensor Oppo Reno 16 ni dah guna 50MP dan aku nak sentuh bahagian yang paling crucial sekali. Cuba teka. Yes, telephoto lens. Serius, aku sendiri tak sangka tau yang mirror macam ni pun dah boleh provide output zoom yang sharp. Aku berani cakap yang hasil dia memang nampak kemas. Even kita nak zoom sampai 7 kali pun still lagi memuaskan tau. And then salah satu features baru yang best juga adalah pop cam. Basically dia macam kita tanpa filter klasik pada gambar lah. Namun yang menariknya, features ni dah built in tau dalam smartphone. Kita tak perlu beria nak edit bagai. Once kita snap, dia terus bake in atau bahasa mudahnya gambar yang dah siap masak. Sama konsep macam film kamera style lama. Korang tinggal snap je. Dan benda gini memang favourite aku lah. Korang pun tahu yang aku ni malas nak edit tapi suka stick fotografi. And so far bila aku dah try guna pop cam, hasil dia boleh kata cukup memuaskan. Dia boleh dapatkan vibe ataupun tona klasik yang aku nak. Itu yang menarik. So macam nice ke tak? Tapi itulah, indah macam mana pun smartphone ni, kita tetap perlu akui yang Oppo Reno 16 ni harga dia agak tinggi. Ini baru best model tau. Kalau model Pro, lagilah mahal. So, korang pula rasa macam mana? Cuba komen sikit.